Dia paling lambat sekali ikat. Tengok apa. Nanti dulu petang ada dekat bilik tadi ni. Petang ada dekat bilik tadi. Lagi. Embrio dah beranak belum? Embrio kau? Dah. Titik dah. So kita nak buat corak yang bulat macam ni. Tahulah ikut. Ya, kita nak cuba try buat yang ni. So korang kena ikat macam ni. Atau boleh je? Cik dia letak kan? Itu pengam balik dia. Kecil kan? Masih ke tak? Apa lagi yang tak warna tu? Yang ikat paling eksklusif tu. Ikatan yang paling eksklusif. Dia ada buka pun. Ikat setiap ikat tu satu getah je lah madam. Satu getah je lah. Setiap tu satu getah. Boleh. Tak salah. Satu lah. Tapi kalau nipis sangat satu je lah. Satu. So ni kita nak buat 3 guys. 3 saja untuk bahagian bulatan yang tengah. Okay. So jadikan 3 macam ni. So ni I nak ikatkan dia macam ni pula. Buka ni. Balik putih tu kan jadi hitam. Lipat macam ni. Tak ada. Sebelum balik buka celup ke dalam semua kali. So I buat dia jadi macam ni. Okay. So I nak buat dia macam ni. Cikgu dah cakap jangan buang dia. Dah cakap jangan buat benda-benda yang menonjolkan. Dia tak tahu apa ikat dia. Ada fikir. Itu benda yang menonjolkan tu. Tu lah. Tidak ada fikir. Tak ada fikir apa. Buat 4 macam tu jadi ikat. Bila? Jadi tegur. Baik cikgu tu tadi tak tengok. Pasal dia dah cakap dah, saya dah pesan kan. Dia tak warnakan lagi tu, boleh warnakan. Loh, kau dah siap warna cepatnya kau. So kita nak buat macam ni. Itu dia. Dia senang. Dia buat gigi. Okay. So ni T40 pah. So ni adalah kita punya ikatan ya. So now kita nak pergi ke